Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nailatul Izzati Dan saya Mia Alisha. Kami wartawan cilik dari studio TV Merdeka. Hari ini sekolah kami mengadakan ceramah yang bertajuk Bina Sahsiah Cipta Kejayaan yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Taufik bin Mohtar, anjuran unit HEM dan kerjasama daripada unit bimbingan dan kaunseling SK Taman Merdeka. Jom kita saksikan klip-klip sepanjang video ini berlangsung. Melangkah dengan gagah menuju medan wira, semangat yakinkan menyela. Oh, bersama mencapai cita-cita, usaha dan berjaya demi nama Malaysia. Keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagah melangkah menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz terangkan sedikit tentang ceramah kita pada hari ini? InsyaAllah, Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita ucapkan syukur pada Allah dapat kita berjumpa pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini sedikitlah perkongsian daripada Ustaz. Kita nak menceritakan bagaimana dalam kalangan pelajar ni kita nak membina sahsiah. Untuk kita bina sahsiah, untuk kita dapatkan ilmu dan pelajaran yang terbaik demi masa depan dan kejayaan kita semualah, insyaAllah. Dan Ustaz juga nak menekankan bagaimana etika, akhlak, adab kita dalam menuntut ilmu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Dan berjaya demi nama Malaysia. Keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagah melangkah menggapai cita. Assalamualaikum Cikgu Rosiniku sayang. Waalaikumsalam. Mengapakah cikgu mengadakan program seperti ini kepada murid-murid SK Taman Merdeka? Okey, untuk program hari ini adalah untuk memupuk tentang semangat disiplin murid-murid ni lebih mantap. Sebab sahsiah adab inilah kunci utama untuk kita berjaya mengecapi kejayaan satu hari nanti. Kalau tiada amalan yang baik, beradab dengan orang yang lebih tua, kita tak akan berjaya selama-lamanya. Ini adalah kunci kejayaan yang cikgu terapkan kepada murid-murid tahap 2 dan sebab itulah cikgu adakan ceramah pada hari ini, iaitu bina sahsiah untuk cipta kejayaan. Okay, terima kasih cikgu. Sama-sama. Selesai sudah ceramah kita pada hari ini. Semoga ceramah ini dapat memberi kesan yang mendalam kepada murid-murid tahap 2 SK Taman Merdeka. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye!